Saat ini, di lapangan terbang seluruh dunia, satu pemandangan yang menakjubkan sedang berlaku. Barisan manusia yang tidak berkesudahan beratur panjang untuk satu perkara sahaja di Malaysia. Ramai yang telah menunggu bertahun-tahun, sehingga harapan mereka musnah, menyebabkan mereka rebah dan menangis di lantai. CNN melaporkan secara tergempar bahawa ini adalah fenomena yang tidak pernah dilihat sebelum ini, dan kerajaan dari pelbagai negara terpaksa mengadakan mesyuarat kecemasan untuk menangani gelombang kegairahan terhadap Malaysia ini. Seorang ibu Perancis malah mengumumkan memutuskan hubungan dengan anak perempuannya, mengatakan bahawa anak perempuannya telah menjadi orang yang berbeza kerana Malaysia. Seluruh dunia bertanya, apa yang hebat sangat tentang Malaysia sehingga membuatkan orang ramai begitu gila? Sekarang, marilah kita bersama-sama meneroka wajah sebenar Malaysia yang tersembunyi. Nama saya Claire, seorang penyelaras budaya di Kementerian Luar Negeri Perancis. Itu adalah hari Sabtu, sebelum Hari Basti pada bulan Julai, dan saya bersama sahabat baik saya, Alice, pergi ke Dataran Merdeka. Suasana perayaan menjadikan dataran itu sesak dengan orang ramai. Bunyi muzik datang dari setiap arah, dan terdapat juga persembahan teater jalanan. Aroma nasi lemak bercampur dengan bau minuman keras tersebar di udara. Orang ramai ketawa dan berbual dengan gembira. Saya dan Alice menikmati suasana gembira ini di bawah cahaya matahari yang hangat. Pada masa skim, saya ingin mengambil gambar, lalu saya membuka beg tangan saya. Semasa saya tunduk mencari sesuatu di dalam beg, seseorang mengambil kesempatan dan meragut beg saya. Seorang lelaki berpakaian hitam merampas beg saya dengan kuat dan hilang di tengah-tengah orang ramai. Kejadian berlaku terlalu pantas, sehinggakan saya hampir tidak percaya mata saya. Beg yang berada di tangan saya sesaat yang lalu, kini hilang sekelip mata. Saya menjerit sekuat hati, berhenti. Dia meragut beg saya, tetapi orang di sekeliling hanya melihat dengan dingin, atau mengeluarkan telefon untuk merakam. Tiada sesiapa pun yang ingin membantu menghalang atau mengejar peragut itu. Jantung saya berdegup kencang. Pasport, wang tunai, dan semua dokumen kerja penting saya ada di dalamnya. Tetapi yang paling penting ialah kerongsang mutiara nenek saya. Itu adalah warisan beliau, yang saya rancang untuk simpan sepanjang hayat. Tetapi kini, ia jatuh ke tangan orang yang tidak dikenali dan bakal hilang di tengah-tengah orang ramai. Peragut itu berlari semakin jauh, meninggalkan saya tanpa daya berdiri di tempat yang sama, menangis. Tepat ketika rasa putus asa mula menyelubungi, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Seorang pemuda Asia berlari melepasi saya dengan pantas, terus mengejar peragut itu. Dia bergerak cekap seperti atlet yang terlatih. Matanya hanya tertumpu pada peragut itu seorang tanpa sedikit pun keraguan. Pemandangannya melintasi orang ramai sungguh menakjubkan. Apabila peragut itu menoleh ke belakang, dia sudah menghampiri. Peragut itu cuba untuk terus melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Kemudian, satu pemandangan yang sukar dipercayai berlaku. Pemuda itu melompat tinggi, menghulurkan kakinya di udara, dan menendang tepat ke tengah belakang peragut itu. Peragut itu rebah ke tanah dan berguling. Sebelum beg saya jatuh, dia sempat menangkapnya. Serta-merta, seluruh dataran meletus dengan sorakan. Orang ramai bertepuk tangan. Semua terpegun dengan pemandangan di hadapan mereka. Dia menekan peragut itu ke tanah dengan tangannya dan menjerit dalam bahasa Perancis yang sempurna, "Sila bantu panggil polis." Tidak lama kemudian, seseorang mengeluarkan telefon untuk menghubungi polis. Peragut itu terbaring di tanah mengerang, tidak dapat bergerak. Pemuda itu membawa beg saya dan berjalan ke arah saya. Walaupun tercungap-cungap, wajahnya tersenyum lembut. Dia perlahan-lahan menghulurkan beg itu kepada saya dan berkata, "Semuanya sudah selesai. Anda pasti terkejut, bukan?" Saya menyambut beg itu dengan tangan yang menggigil, memeriksa di dalamnya.
pasport, wang, dokumen dan yang paling penting, kerongsang mutiara nenek saya. Semuanya masih ada. Kali ini, saya hampir menangis kerana lega. Terima kasih banyak. Benar-benar terima kasih kerana membantu saya mendapatkan semuanya kembali. Dia membalas dengan senyuman hangat. Sama-sama. Di Malaysia, jika seseorang memerlukan pertolongan, kami tidak akan berpeluk tubuh sahaja. Nama saya Junji. Nama saya Claire. Anda dari Malaysia? Ya, saya datang ke Perancis untuk penyelidikan. Sedang melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan robotik. Saya belajar sedikit seni mempertahankan diri semasa di sekolah tentera, jadi saya dapat membantu. Tidak lama kemudian, polis tiba dan mengendalikan keadaan. Encik Junji dengan tenang menjelaskan segala yang telah berlaku. Polis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepadanya sebelum membawa pergi peragut itu. Setelah polis beredar, dia berpaling semula dan bertanya kepada saya, "Anda benar-benar tidak apa-apa? Beritahu saya jika anda perlukan bantuan lain." Saya menatapnya seketika. Walaupun dia adalah orang asing yang tidak pernah saya temui, saya tidak akan lupakan saat dia mempertaruhkan bahaya untuk membantu saya. Terima kasih. Saya tidak apa-apa sekarang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana hendak berterima kasih kepada anda. Sama-sama. Perkara seperti ini memang patut tolong-menolong. Kami berbual sebentar. Dia berkata dia akan berada di Perancis selama 6 bulan, menjalankan penyelidikan di universiti. Saya juga memperkenalkan diri, mengatakan saya bertanggungjawab dalam program pertukaran budaya di Kementerian Luar Negeri. Alice juga datang untuk mengucapkan terima kasih kepadanya. Ketika hampir berpisah, saya merasakan satu perasaan istimewa mula berputik di hati saya. Matanya yang baik, senyuman yang hangat, dan suara yang lembut menarik saya dengan aneh. Ini adalah kali pertama saya merasakan perasaan seperti ini terhadap orang asing. Jadi, saya mengumpul keberanian dan berkata, "Nak pergi minum kopi bersama?" Saya ingin berterima kasih kepada anda secara rasmi. Dia tersenyum dan menjawab, "Boleh, mari kita bertukar nombor telefon." Kemudian dia hilang di tengah-tengah orang ramai. Saya memerhatikan kelibatnya sehingga dia tidak kelihatan lagi. Alice, yang berdiri di sebelah, tersenyum dan berkata, "Claire, awak telah bertemu dengan seseorang yang istimewa." Saya memeluk beg saya erat-erat. Kerongsang mutiara di dalamnya masih memberikan saya perasaan hangat. Petang perayaan yang kelihatan biasa itu menjadi sangat bermakna. Itu bukan sahaja insiden mendapatkan kembali beg tangan, tetapi juga permulaan yang mengubah arah hidup saya. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke sebuah bar jazz yang tenang untuk berehat. Bar bernama Punama Jazz ini adalah kegemaran saya, kerana musiknya sedap didengar dan tidak ramai orang. Saya duduk di meja kecil dan memesan minuman. Di bawah cahaya malap, muzik jazz yang lembut sedang dimainkan. Pelanggan lain juga berbual perlahan, suasana selesa dan santai. Tiba-tiba, pemain piano naik ke pentas. Saya tanpa sengaja mendongak, dan pemandangan di hadapan saya hampir membuatkan saya tidak percaya. Itu Encik Junji. Dia memakai kemeja hitam dan berjalan ke piano dengan bersahaja, kelihatan sangat sebati dengan tempat itu. Saya tidak pernah tahu dia juga boleh bermain muzik. Dia mula memainkan tudung periuk, tetapi ini adalah desi yang belum pernah saya dengar sedih dan hangat pada masa yang sama, diselitkan dengan sentuhan melodi rakyat Melayu yang mendalam. Resonansi yang mendalam itu menembusi hati saya. Seluruh bar menjadi senyap serta-merta. Perbualan terhenti. Semua orang meletakkan gelas minuman dan mendengar dengan penuh perhatian. Ada yang bergenang air mata. Malah mamak pun berhenti kejar dan berdiri mendengar. Jari-jari Encik Junji melompat di atas papan kekunci
seolah-olah sedang menceritakan sebuah kisah. Muzik itu mengingatkan saya pada pemandangan daun-daun luruh pada musim luruh dan kerinduan terhadap seseorang yang jauh. Bagi saya, ini adalah persembahan piano paling indah yang pernah saya dengar. Selepas persembahan, selepas keheningan seketika, tepukan gemuruh dan sorakan meletus. Orang ramai mengesat air mata dan menjerit, "Hebat!" Encik Junji menunduk hormat di pentas dan melihat sekeliling. Apabila matanya bertentangan dengan mata saya, dia tersenyum lebar. Selepas seketika, dia berjalan ke meja saya. "Cik Claire, tidak sangka akan bertemu anda di sini. Saya juga tidak sangka anda bermain piano dengan begitu menakjubkan. Tidak pernah tahu anda seorang pemuzik. Muzik hanya hobi saya. Saya belajar semasa kecil. Apabila penat, bermain piano dapat menenangkan fikiran. Malam itu, kami berbual sehingga bertutup. Kami bercakap tentang kehidupan harian di Malaysia, perkhidmatan sukarela, persaingan pendidikan yang sengit, dan kejuruteraan robotik yang sedang dia kaji. Khususnya, hasratnya untuk mencipta robot yang dapat membantu doktor di bilik pembedahan, itu sangat mengagumkan. Kisah-kisah Encik Junji semuanya menarik. Malaysia kelihatan seperti dunia yang sangat berbeza daripada Perancis. Pelajar di sana belajar lebih keras daripada di sini, dan jangkaan ibu bapa terhadap keputusan hampir sempurna. Tekanan pasti sangat besar, kan? Kata saya. Mungkin, tetapi persekitaran seperti itu juga menjadikan seseorang lebih kuat. Ia mengajar kami bahawa kami perlu berusaha tanpa henti untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Selepas itu, kami bertemu semakin kerap. Suatu hari, dia menjemput saya ke parti di apartmen rakannya. Itu adalah perjumpaan pelajar Malaysia yang belajar di Paris, dan mereka sedang sibuk menyediakan hidangan tempatan. Pada hari itu, Encik Junji mengajar saya membuat sate, hidangan keluarga yang sangat biasa di Malaysia. Dia mahir mencampurkan daging dengan rempah-rempah. "Cuba, letakkan inti di tengah-tengah kulit, kemudian lipat dua dan picit sehingga tertutup, seperti ini." Pergerakannya cekap, tetapi saya kekok. "Aduh, inti saya terkeluar," kata saya dalam keadaan kelam kabut, menyebabkan gelak tawa yang hangat. Dia juga menyediakan rendang, ayam yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah yang beraroma. Dia mengajar saya cara memakannya bersama nasi. Semua pelajar Malaysia yang lain membuat sate sambil minum teh tarik yang dibawa dari tanah air. Suasana meriah dan mesra. Semua pelajar Malaysia menyambut saya dengan mesra dan mengajar saya ucapan ringkas dalam bahasa Melayu. Sedikit demi sedikit, saya belajar tentang budaya makanan dan bahasa Malaysia. Selepas makan malam, saya dan Encik Junji berjalan-jalan di tepi Sungai Sein. Dia bercerita tentang kampung halamannya, dengan bangga mengatakan laksa yang dibuat oleh neneknya adalah yang terbaik di dunia. Neneknya telah memasaknya selama lebih 60 tahun, dan dia berharap suatu hari nanti dia juga boleh menghasilkan rasa yang sama. Anda sangat rindukan Malaysia? Rindu setiap hari, tetapi saya mahu membawa pulang apa yang saya pelajari di sini dan menyumbang sesuatu untuk rakyat negara saya. Kami pergi ke Museum Ludri bersama-sama. Encik Junji menerangkan pelbagai lukisan seperti pemandu pelancong. Tahap pengetahuannya tentang sejarah dan niat artis sangat mengejutkan. Anda tahu banyak tentang budaya Perancis. Saya membuat kajian sebelum datang ke sini. Saya tidak mahu hanya datang untuk melancong, tetapi ingin benar-benar memahami. Semasa kami berjalan melalui pelbagai dewan pameran, saya mendengar tentang sejarah dan realiti Malaysia, tentang kisah perjuangan masa lalu dan situasi antarabangsa semasa. Itu sungguh menyedihkan. Ya, tetapi Malaysia juga berkembang melalui cabaran menjadi masyarakat demokrasi yang moden. Kami bangkit dari kesusahan.
Semakin lama saya bersamanya, semakin saya ingin tahu tentang Malaysia. Dia meminjamkan buku kepada saya. Kami menonton filem Malaysia dengan sari kata bersama-sama. Dan dia juga mengajar saya cara menggunakan penyepit. Suatu hari, ketika kami berjalan-jalan di Bukit Bintang, tiba-tiba hujan turun. Kami berteduh di bawah bumbung sebuah kafe, memerhatikan cahaya lampu jalan yang berkelip-kelip. Paris yang hujan juga cantik, kata Encik Junji, mengingatkan saya pada musim hujan tropika Kuala Lumpur. Ceritakan kepada saya kisah Kuala Lumpur. Matanya serta-merta bersinar. Dia dengan jelas menggambarkan pemandangan Kuala Lumpur, sebuah bandar yang penuh dengan bangunan pencakar langit, masjid-masjid kuno dan teknologi canggih. Kuala Lumpur dan Paris sangat berbeza. Segalanya bergerak pantas. Orang bekerja keras. Sistem LRT garis miring MRT adalah besar dan cekap dan anda boleh menemui kedai sebaneka 24 jam di setiap sudut. Menariknya. Ya, tetapi kadang-kadang rentaknya terlalu pantas sehingga membuatkan orang tertekan. Hujan masih turun. Saya merasakan sesuatu dalam hati saya sedang berubah. Saya tidak lagi melihat Encik Junji hanya sebagai kawan. Sikapnya yang serius, hati yang hangat, dan cintanya terhadap negaranya semakin mengguncangkan hati saya. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu bahawa tidak lama kemudian, keluarga saya akan menyatakan pendapat yang kuat terhadap Encik Junji dan Malaysia. Saya hanya tahu bahawa setiap hari bersamanya, saya belajar perkara baharu tentang dunia dan diri saya. Selepas hujan berhenti, kami perlahan-lahan berjalan ke stesen metro. Sebelum berpisah, Encik Junji memegang tangan saya perlahan-lahan dan berkata, "Claire, terima kasih untuk hari ini. Saya sangat gembira dapat bertemu dengan anda." Saya menjawab, "Saya juga, maksud perkataan itu jauh lebih mendalam daripada yang saya tunjukkan." Makan malam Ahad keluarga kami sentiasa mengikut corak yang tetap. Kami akan berkumpul di sekeliling meja kayu besar di sebuah restoran berhampiran Place Sandom. Ibu akan menghabiskan masa berjam-jam menyediakan makanan dengan teliti dan menghias meja dengan pinggan mangkuk terbaik. Ayah pula akan membuka sebotol wain yang baik. Kami biasanya berbual tentang kerja, politik dan perkembangan keluarga. Hari itu, saya memutuskan untuk memberitahu ibu bapa saya tentang Encik Junji. Saya telah berpacaran dengannya selama beberapa minggu dan sangat gembira, dan saya percaya mereka juga akan gembira untuk saya. Tetapi saya silap sama sekali. Saya telah bertemu dengan seseorang yang sangat istimewa. Saya memulakan perbualan semasa ibu sedang memasak. Namanya Junji, dan dia dari Malaysia. Ibu mengangkat kepala dengan ekspresi ingin tahu. Malaysia? Menariknya. Ceritakanlah kepada ibu. Apa yang dia buat? Reaksi ibu membuat saya lega. Dia kelihatan berminat dan bersedia untuk mendengar. Jadi, saya menceritakan bagaimana kami bertemu dan bagaimana dia menyelamatkan saya daripada peragut. Dia sangat berani dan bijak. Sekarang dia sedang menjalankan penyelidikan kejuruteraan robotik di Paris. Dia bermain piano dengan menakjubkan dan bercakap bahasa Perancis dengan sempurna. Ibu mengangguk, kemudian bertanya dia berasal dari bahagian mana di Malaysia dan berapa lama dia akan berada di Paris. Pada masa skim saya perasan ekspresi ayah. Apabila perkataan Malaysia keluar dari mulut saya, wajahnya serta-merta menjadi muram. Dia meletakkan garpu dan berkata dengan dingin, "Orang Malaysia? Sudah pasti tidak boleh." Itu adalah nada yang tidak membenarkan kebijaksanaan yang tidak pernah saya dengar sejak kecil. Tetapi, ayah, Junji seorang yang sangat baik. Dia baik hati, bijak. Tidak penting siapa dia, ayah memotong kata-kata saya. Malaysia adalah tempat yang tidak stabil dari segi politik,
dan perbezaan budaya juga terlalu besar. Saya rasa pipi saya panas. Tetapi ayah, Malaysia adalah masyarakat yang selamat dan moden, dan teknologinya juga sangat maju. Lelaki Asia suka mengawal kuasa, ayah meneruskan tanpa mempedulikan kata-kata saya. Mereka berpegang pada peranan jantina tradisional, wanita tidak mempunyai kedudukan yang sama. Akhirnya, lelaki itu akan mahu anda berhenti kerja dan menjadi suri rumah yang patuh. Saya cuba menjelaskan bahawa Encik Junji bukan lelaki seperti itu. Dia memasak, membantu dengan kerja rumah. Dia menghormati wanita dan percaya pada kesaksamaan. Anda terlalu naif, Claire, katanya dengan tegas. Penampilan mungkin kelihatan baik, tetapi pada dasarnya, mereka semua sama. Ibu cuba meredakan keadaan. Henry, mengapa tidak jumpa dia dahulu sebelum membuat kesimpulan? Tidak. Ayah berkata dengan tegas. Saya telah membuat keputusan. Claire, awak tidak boleh berjumpa lagi dengan lelaki itu. Saya terkejut, tidak dapat berkata-kata. Ayah, saya sudah 28 tahun. Siapa yang saya mahu berpacaran adalah keputusan saya. Selagi awak masih tinggal di rumah dan bekerja di Kementerian Luar Negeri, itu bukan keputusan awak, kata ayah dengan keras. Jangan lupa, sepatah kata dari saya boleh menjejaskan kejayaan awak. Saya tidak percaya bapa kandung saya akan mengancam kejayaan saya hanya kerana saya berpacaran dengan orang Malaysia. Ini bukan permintaan, Claire. Putuskan hubungan dengan lelaki Malaysia itu segera. Seluruh bilik sunyi sepi. Ibu kelihatan serba salah, tetapi di hadapan ayah yang sedang marah, dia tidak berkata apa-apa. Air mata saya mula bergenang. Ini tidak adil. Ayah tidak kenal pun Encik Junji. Ayah hanya menghakiminya kerana kewarganegaraannya. Tidak perlu kenal, ayah merendahkan suaranya. Saya sudah cukup tahu tentang Malaysia dan lelaki Malaysia. Perkara ini tamat di sini. Saya tidak tahan lagi. Saya menolak kerusi dan berlari masuk ke bilik, menutup pintu. Saya rebah di katil dan menangis lama, berasa seperti kembali ke zaman remaja, walaupun saya sudah dewasa dengan kehidupan dan kejayaan saya sendiri. Keesokan harinya, saya berjumpa dengan Encik Junji di kafe kegemaran kami berhampiran Pantin. Saya sangat takut untuk memberitahunya reaksi ayah. Ayah saya. Dia mahu saya berhenti berjumpa dengan awak. Encik Junji mengacau kopi di cawan dan bertanya dengan tenang, apa yang dia katakan? Saya menceritakan semua yang ayah katakan, termasuk ketidakstabilan politik, prasangka bahawa lelaki Malaysia suka mengawal kuasa, dan perbezaan budaya. Saya takut dia akan marah atau sedih, tetapi dia hanya mengangguk dengan tenang. Saya faham kebimbangan ayah anda. Saya faham bahawa itu adalah diskriminasi kaum dan sangat tidak adil. Ibu bapa di Malaysia mungkin juga mempunyai perasaan yang sama, katanya perlahan. Jika saya memperkenalkan teman wanita Perancis kepada mereka, mereka mungkin juga bimbang tentang perbezaan budaya, halangan bahasa, dan segala-galanya yang boleh membuat mereka berasa tidak selesa. Saya masih tidak dapat menyembuhkan kemarahan saya. Tetapi awak dihina. Awak tak marah? Encik Junji tersenyum sedih. Marah tidak akan mengubah apa-apa. Di Malaysia, ada pepatah, gotong royong menumbuhkan kasih sayang. Maksudnya, selagi kita berusaha dengan tulus dan ikhlas, akhirnya pasti akan menyentuh hati. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita teruskan berpacaran, dan kemudian kita tunjukkan diri saya yang sebenar kepadanya. Tindakan lebih kuat daripada kata-kata. Saya masih berasa tidak puas hati. Mengapa kita perlu membuktikan diri kita? Ayah sepatutnya melihat awak sebagai individu yang bebas,
bukan menolak awak hanya kerana awak orang Malaysia. Dunia tidak selalu adil, Claire. Tetapi jika kita dapat menangani situasi yang tidak adil dengan baik, mungkin akan membawa hasil yang baik. Kami berbual selama lebih sejam. Encik Junji mencadangkan agar kami mencipta peluang untuk ayah bertemu dengannya secara peribadi. Mungkin dia akan berubah fikiran. Dalam budaya Malaysia, kami sangat menghargai semangat kekeluargaan. Ia adalah ikatan emosi yang mendalam, yang dibina secara perlahan-lahan melalui pengalaman bersama. Sekarang, ayah anda belum ada perasaan ini terhadap saya. Kita perlu berusaha bersama-sama untuk membina ikatan itu. Beberapa hari kemudian, suasana di rumah masih tegang. Ayah berpura-pura tiada apa-apa yang berlaku, hanya bercakap tentang kerja dan politik. Setiap kali saya cuba membangkitkan Encik Junji, dia akan mengubah topik atau menghalang saya dengan pandangan matanya. Ibu menenangkan saya secara peribadi. Ayah awak bimbang tentang awak. Dia hanya mahu awak gembira dan selamat. Tetapi saya paling gembira apabila bersama Encik Junji, dan ayah tidak mahu memberinya peluang. Berikan dia masa, nak. Dia mungkin berubah fikiran. Bersabarlah. Saya terus bertemu dengan Encik Junji secara rahsia. Kami berhati-hati bertemu di kafe atau taman, tetapi tidak lagi bebas seperti dahulu. Perasaan terpaksa berbohong kepada keluarga dan bersembunyi membuatkan saya tercekik. Dan yang paling penting, saya marah kepada ayah kerana menyebabkan keadaan ini. Mungkin lebih baik kita berpisah, kata saya kepada Encik Junji dengan rasa sedih suatu hari. Adakah itu benar-benar yang anda mahukan? Tidak, tetapi ayah mungkin tidak akan pernah menerima hubungan kita. Encik Junji berkata dengan tegas, jangan mudah menyerah. Orang Malaysia percaya perpaduan dalam kepelbagaian boleh mengatasi sebarang halangan. Ketidakpuasan hati ayah anda berpunca daripada ketakutan dan kejahilan, dan ketakutan boleh diubah menjadi pemahaman. Saya berharap untuk mempercayai kata-katanya, tetapi saya tidak dapat memikirkan bagaimana untuk memecahkan kedegilan ayah. Dia hampir tidak pernah mengubah keputusan yang telah dibuatnya. Tetapi pada masa itu, saya tidak tahu bahawa jawapan akan datang pada saat yang tidak dijangka, dengan cara yang sama sekali berbeza. Hari itu, ketika saya duduk di kafe, berhadapan dengan Encik Junji, saya berasa putus asa. Saya cintakan lelaki ini. Dia menyelamatkan beg saya, menyentuh hati saya dengan muzik, dan sentiasa melayan saya dengan penuh hormat dan kebaikan. Tetapi ayah saya cuba memisahkan kami dengan prasangka, tanpa mempedulikan siapa Encik Junji sebagai individu. Encik Junji memegang tangan saya dan berkata, kita akan cari jalan. Cinta yang tulus sentiasa dapat membuka jalan. Saya berdoa agar kata-katanya benar, tetapi masih tidak dapat memikirkan bagaimana untuk mengubah hati ayah, dan tidak pernah menjangka jawapan akan datang dari tempat yang ayah pergi setiap pagi Khamis. Setiap pagi Khamis, ayah akan pergi ke pasar berhampiran Place de la République. Ini adalah tabiat yang telah dikekalkannya selama lebih 20 tahun. Dia bangga memilih sendiri sayur-sayuran dan daging segar, dan sangat menghargai berbual dengan penjual tetap. Pada hari Khamis itu, sesuatu yang istimewa berlaku. Saya baru tahu kebenarannya kemudian. Malam itu, ayah menelefon saya dengan nada suara yang berbeza daripada biasa. Claire, saya nak jumpa kawan awak dari Malaysia tu. Saya hampir menjatuhkan telefon. Apa? Ayah, kenapa tiba-tiba? Apa yang berlaku? Jemput dia datang makan malam di rumah Sabtu ini. Saya nak bercakap dengannya secara peribadi. Beberapa hari sebelum itu, ayah menentang keras, tetapi kini dia berkata begitu, sungguh suka dipercayai. Dia tidak menjelaskan sebabnya, yang membuatkan saya lebih ingin tahu.
Beberapa hari kemudian, apabila jiran kami, Puan Dubos, datang berjumpa ibu, barulah saya tahu keseluruhan kebenaran. Pagi itu, wanita tua itu sedang berjalan di pasar dengan bakul belanja yang berat. Tiba-tiba hilang keseimbangan, hampir terjatuh di atas jalan batu. Dia sudah berusia lebih 80 tahun. Jika terjatuh, akibatnya mungkin teruk. Pada masa skim, Encik Junji kebetulan berada berhampiran. Dia segera berlari dan memegang wanita tua itu dengan lembut. "Anda tidak apa-apa, Puan?" Dia bertanya dalam bahasa Perancis yang fasih. Ayah saya berdiri di seberang pasar dan menyaksikan keseluruhan kejadian itu. Encik Junji tidak tahu pun ada orang yang memerhatikannya. Dia hanya melakukan perkara yang sangat semula jadi. Dia mengutip barang-barang yang bertaburan di lantai dan meletakkannya kembali ke dalam bakul. Kemudian menawarkan diri untuk membantu mengangkat bakulnya. "Anda memang pemuda yang baik." "Anda dari mana?" tanya wanita tua itu. "Saya dari Malaysia, belajar di Paris." "Malaysia?" "Suami saya pernah menjadi jurutera. Dia terlibat dalam projek pembangunan negara pada tahun 70-an, membantu membina lebuhraya. Malangnya, dia meninggal dunia dalam kemalangan di tempat kerja." Mendengar ini, ekspresi Encik Junji berubah. Matanya dipenuhi rasa hormat dan keseriusan. "Suami anda adalah seorang wira. Perancis membantu kami meletakkan asas kemodenan. Sehingga hari ini, kanak-kanak Malaysia masih belajar tentang sejarah itu dan sumbangan rakan antarabangsa di sekolah." Kemudian, dia menunduk hormat kepada wanita tua itu. "Kami tidak akan lupakan budi itu. Pengorbanan suami anda membolehkan kami menikmati kemakmuran hari ini. Tanpa dia, saya tidak akan berpeluang belajar di Paris sekarang." Mata wanita tua itu bergenang air mata. "Anda adalah orang pertama yang menyebut tentang suami saya seperti ini. Kebanyakan orang tidak ingat pun sejarah itu." "Kami ingat. Setiap orang Malaysia ingat. Suami anda adalah dermawan kami." Ayah menyaksikan semua ini kebaikan terhadap warga emas, penghormatan terhadap sejarah, dan ucapan terima kasih yang tulus. Seorang pemuda Malaysia lebih jelas mengingati sumbangan Perancis berbanding ramai orang Perancis. Perkara ini sangat mengejutkannya. Encik Junji menghantar wanita tua itu pulang, kemudian beredar tanpa meminta sebarang balasan. Dia hanya melakukan perkara yang betul. Malam itu, ayah menelefon saya dan berkata, "Saya silap tentang kawan awak dari Malaysia itu. Bawa dia datang makan malam Sabtu ini." Pada malam Sabtu, jantung saya berdegup kencang menanti Encik Junji. Dia menyediakan hadiah sekotak teh tarik premium dan kuih mochi yang dibungkus cantik. Apabila saya membuka pintu, dia menunduk hormat dengan sopan dan menyambut dengan bahasa Perancis yang jelas. "Selamat petang, Puan. Terima kasih atas jemputan ini. Ia satu penghormatan bagi saya." Ayah terkejut dengan kesopanan yang tidak dijangka ini, kerana ini adalah tingkah laku yang jarang dilihat dalam kalangan generasi muda Perancis. Sepanjang makan malam, Encik Junji menjawab soalan ayah dengan jujur. Apabila ditanya tentang situasi keselamatan Malaysia, dia bercerita tentang pengalaman perkhidmatan sukarela di sekolah dan menjelaskan bahawa semua rakyat Malaysia dididik untuk bersedia berkhidmat untuk negara. Situasi Malaysia mungkin ada cabarannya, tetapi Malaysia telah berkembang menjadi masyarakat demokrasi yang kuat dan kini juga merupakan rakan kongsi Perancis yang berkongsi nilai yang sama di rantau Indo-Pasifik. Apabila ditanya tentang penyelidikan kejuruteraan robotiknya, dia menjawab, "Teknologi yang saya kaji bukan untuk menggantikan doktor, tetapi untuk membantu pembedahan menjadi lebih tepat, sekaligus menyelamatkan nyawa. Teknologi ini akan memberi manfaat kepada pesakit di seluruh dunia, termasuk Perancis." Ayah kagum dengan kejujuran dan pengetahuannya, tetapi titik perubahan sebenar berlaku apabila bapa saudara saya,
yang pernah bekerja di Jepun selama bertahun-tahun dan tahu banyak tentang Asia Timur, datang secara tidak sengaja. Bapa saudara saya mendengar perbualan mereka dan berkata, "Henry, awak masih fikir Malaysia macam 50 tahun dulu, kan? Malaysia sekarang sudah jauh berbeza. Syarikat seperti Cyberjaya sudah terkenal di seluruh dunia." Ayah bertanya dengan tidak yakin, "Tetapi bukankah ia ekonomi yang sedang membangun?" Bapa saudara saya ketawa. "Tentu tidak. Kelajuan internet Malaysia jauh lebih pantas daripada Perancis. Sistem MRT Kuala Lumpur lebih cekap daripada Metro Paris. Sekarang, orang muda Perancis pula yang pergi ke Malaysia untuk mencari peluang." Encik Junji dengan tenang menjelaskan pembangunan ekonomi Malaysia. Sejarahnya berkembang dari masyarakat pertanian menjadi hub teknologi dalam masa setengah abad dan peranan pentingnya dalam semikonduktor dan perdagangan global. Ekspresi ayah berubah. "Saya tidak tahu Malaysia sudah maju sehingga ke tahap ini." Seiring dengan makan malam, ayah mula bertanya atas dasar ingin tahu, bukan curiga. Dia ingin tahu tentang sejarah, makanan dan kehidupan di Kuala Lumpur. Akhirnya, dia malah meminta Encik Junji mengajarinya beberapa perkataan asas bahasa Melayu. Encik Junji dengan sabar mengajar perkataan seperti terima kasih dan apa khabar, yang membuatkan semua orang ketawa terbahak-bahak. Apabila makan malam berakhir, ayah berkata, "Nampaknya, kita perlu pergi ke Malaysia sendiri dan melihatnya." "Itu akan menjadi satu penghormatan bagi saya," jawab Encik Junji. "Saya akan sangat gembira jika anda melancong ke negara saya." Selepas dia beredar, ayah berpaling kepada saya dan berkata, "Ayah minta maaf, Claire. Tentang Malaysia dan tentang Encik Junji. Saya benar-benar silap. Dia adalah pemuda yang cemerlang dari tempat yang hebat." Saya sangat terkejut dan lega. Beberapa hari yang lalu, ayah menentang keras, tetapi kini dia mahu pergi ke Malaysia sendiri. "Jadi, ayah terima hubungan kami, kan?" saya bertanya. "Nampaknya pilihan awak betul. Tetapi jika saya mahu menerima menantu Malaysia, saya patut pergi sendiri dan mengenali negaranya." Malam itu, saya menelefon Encik Junji dan memberitahunya tentang perubahan ayah. "Ini berita baik," kata Encik Junji. "Malaysia akan menunjukkan siapa diri kami yang sebenar, lebih daripada kata-kata." Begitulah, keluarga saya mula bersiap sedia untuk pergi ke hujung dunia yang lain, untuk membuktikan bagaimana cinta dapat menghubungkan dua budaya yang berbeza. Sebaik sahaja tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, keluarga saya terpegun. Kami hanya dapat melihat sekeliling dengan terkejut. Lapangan terbang itu moden luar biasa. Skrin digital di mana-mana menyediakan pelbagai maklumat dan terdapat juga robot perkhidmatan yang bergerak ke sana sini. Pemeriksaan pasport adalah automatik sepenuhnya. Segalanya kelihatan seperti adegan dalam filem fiksyen sains. "Hebat," puji ibu, sementara ayah memandang sekeliling dengan mulut ternganga, tidak percaya. Malaysia, yang disangkanya adalah wilayah membangun, mempunyai teknologi yang lebih maju daripada Paris. Kami menaiki KLIA Express untuk ke Kuala Lumpur. Gerabak bersih dan selesa. Setiap tempat duduk mempunyai port pengecasan dan isyarat Wi-Fi lebih pantas daripada di rumah kami. Di Perancis, kemudahan seperti ini hanya terdapat pada kereta api berkelajuan tinggi antara bandar utama, tetapi ini hanyalah laluan lapangan terbang untuk masuk ke bandar, ayah merungut perlahan. Dalam masa kurang daripada 1 jam, pemandangan Kuala Lumpur muncul di luar tingkap. Pemandangan bandar besar yang penuh dengan bangunan pencakar langit sangat menakjubkan. Encik Junji menyambut kami di sana dengan senyuman. Dia mengangguk hormat kepada ibu bapa saya dengan rendah diri. "Selamat datang ke Malaysia." Destinasi pertama kami ialah hotel di KLCC. Walaupun hari bekerja,
Jalan raya sesak dengan orang ramai. Menara berkembar Petronas menjulang tinggi ke langit dan bangunan dihiasi dengan papan iklan digital yang berkilauan. Ramainya orang, kata ibu. Populasi kawasan Kuala Lumpur yang lebih besar hampir 7 juta, jelas Encik Junji. Ayah terkejut dengan kedai sebaneka 24 jam yang beroperasi. Mereka ada di setiap sudut, menjual segala-galanya daripada minuman hingga makanan panas. Di Perancis, kedai-kedai tutup apabila malam tiba, tetapi bandar ini nampaknya tidak pernah tidur. Malam itu, Encik Junji membawa kami ke pasar malam Jalan Alur untuk merasai kehidupan di sana. Orang ramai bergerak di antara gerai, mencuba roti canai dan mi goreng. Suasananya penuh kegembiraan. Di Malaysia, kita boleh memesan apa sahaja dengan telefon dan ia akan dihantar ke rumah dalam masa setengah jam, kata Encik Junji sambil tersenyum. Keesokan harinya, kami pergi ke Petaling Street, yang merupakan kawasan komersial dan tempat berkumpulnya orang muda. Terdapat penghibur jalanan membuat persembahan dan orang ramai menikmati sepenuhnya. Ibu bapa saya terkejut dengan tenaga orang muda. Hari lain, kami melawat Muzium Negara untuk merasai kekayaan budaya Melayu dan Islam. Khazanah negara yang indah dan kegemilangan seni menunjukkan sejarahnya yang panjang. Artifak-artifak ini berusia ratusan, malah ribuan tahun, jelas Encik Junji. Malaysia mengekalkan sejarah yang panjang sambil menerima sepenuhnya teknologi baharu. Kemuncak perjalanan adalah apabila kami bertemu dengan keluarga Encik Junji. Rumah mereka adalah gabungan seni bina moden dan hiasan hangat. Ibu Encik Junji menyambut kami dengan mesra dalam bahasa Perancis yang dipelajarinya selama beberapa bulan. Sangat gembira bertemu keluarga Claire. Bapa Encik Junji, seorang profesor universiti, berbual dengan kami dalam bahasa Inggeris yang fasih dan sedikit bahasa Perancis. Dia menekankan bahawa Malaysia dan Perancis berkongsi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Kami sangat berterima kasih atas sokongan antarabangsa Perancis terhadap Malaysia. Kakak Encik Junji, yang pernah belajar di Paris, bertindak sebagai penterjemah bahasa Perancis dengan sempurna. Dan saat yang paling menyentuh hati ialah apabila kami bertemu dengan nenek Encik Junji. Walaupun sudah berusia lebih 80 tahun, dia masih berkata dengan jelas, kami tidak akan melupakan rakan-rakan yang telah membantu Malaysia. Apabila Encik Junji menterjemahkannya kepada kami, mata ayah saya bergenang air mata. Pada saat itu, semua prasangka tentang Malaysia runtuh. Ini bukan tempat yang berbahaya, tetapi masyarakat yang bangga yang mengingati budi dan berkembang maju. Malam itu, ketika kami makan malam di sebuah restoran yang menghadap ke pemandangan malam Kuala Lumpur, Encik Junji berdiri dan memegang tangan saya. Jantung saya tiba-tiba berdegup kencang. Claire, dia melutut, sudi tak awak berkahwin dengan saya? Marilah kita menggunakan cinta kita untuk menjadi jambatan yang menghubungkan Malaysia dan Perancis. Apabila saya melihat sekeliling, saya nampak keluarga saya tersenyum menggalakkan saya dan keluarga Encik Junji pula penuh kegembiraan. Pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap berkelipan seolah-olah memberkati saya. Saya menjawab dengan air mata, saya sudi, 1000 kali pun saya sudi. Serta-merta, seluruh restoran meletus dengan tepukan dan sorakan. Malah orang yang tidak dikenali pun mengucapkan tahniah kepada kami. 6 bulan kemudian, perkahwinan kami diadakan di Paris. Tetamu dari Malaysia dan Perancis berkumpul dengan gembira, menikmati makanan ringan Malaysia dan keju Perancis bersama-sama. Lagu pop Malaysia dan lagu Perancis dimainkan berselang-seli. Perkahwinan itu menjadi simbol persahabatan antara kedua-dua negara. Apabila kami kembali ke KLIA untuk berbulan madu, lapangan terbang itu dipenuhi dengan orang muda dari seluruh dunia. Saya terdengar orang beratur berbual, zaman Silicon Valley sudah berakhir. Peluang sebenar ada di Cyberjaya.
Makanan Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Seronoknya kalau dapat bekerja dalam industri hiburan Malaysia. Ada yang malah menangis di pintu masuk kapal terbang kerana tidak mahu meninggalkan Malaysia. Pada saat itu, saya sedar dengan jelas bahawa Malaysia bukan lagi sebuah pulau terpencil. Ia telah menjadi pusat dunia yang mencipta masa depan. Dan yang paling penting, menjadi sebahagian daripada masa depan itu bersama lelaki yang pernah menyelamatkan beg tangan saya dan membuka kemungkinan